Peminat filem Tamil, korang kena tengok filem ni. Walaupun filem ni remake daripada sebuah filem Tamil yang bagi aku cukup hebat. Salah satu filem Tamil favourite aku juga, iaitu filem Kaiti, Lakonan Karti. Tapi lepas aku tengok filem remake versi Malaysia ni, memang tak menghampa amat. Filem yang bertajuk Banduan. Seorang bekas banduan bernama Dali yang nak bertemu dengan anak perempuan dia buat pertama kalinya selepas 10 tahun dipenjarakan. Tapi malangnya dia terlibat dengan satu operasi rahsia. Operasi ni juga melibatkan dengan satu kumpulan sindiket pengedaran dadah lah. So cuba kau bayangkan macam mana perasaan seorang bekas banduan yang nak bertemu dengan anak perempuan dia tapi terpaksa ditangguhkan semata-mata untuk selamatkan orang yang dia tak kenal. So pilihan yang dia terpaksa buat ni satu pilihan yang agak sukar juga. So filem Banduan ni sebuah filem remake daripada filem Tamil yang memang sangat-sangat hebat, Mat. Ni bukan filem-filem kecil punya. Ni filem Kaiti, filem yang bagi aku antara filem hebat Lakonan Karti. Kalau korang follow aku, korang mesti tahu aku banyak kali sebut pasal filem dan Lakonan Karti ni sendiri. Dalam filem Kaiti ni sendiri ada banyak scene-scene ikonik yang aku rasa kalau korang tengok mesti korang akan rasa melekat lah. Salah satunya scene masa makan nasi biryani, masa turun daripada lori, masa dia nak bertapak kat tanah tu scene yang memang aku rasa mana-mana filem Tamil pun akan buat benda yang sama juga. Dia punya vibe tu. Dan aku sebagai penonton filem Tamil, ada banyak scene-scene dalam filem Banduan ni yang buat aku meremang masa tengok filem ni semalam. Scene masa Aaron Aziz turun daripada lori, sebab Aaron Aziz ni pegang watak Dali. Masa dia turun daripada lori ni tak menapak dekat atas tanah tu bila angin. Scene masa makan nasi, tapi dalam cerita ni dia makan nasi dagang. Still satu scene yang menarik lah. Ada banyak vibe filem Tamil yang korang akan dapat tengok dalam cerita ni. Ditambah pula dengan satu cameo yang aku sendiri pun tak sangka. Tiba-tiba ada satu cameo dengan watak yang tak disangka-sangka juga. Itu pun buatkan aku punya bulu roma ni meremang, Mat. Lepas tu sound mixing, dia punya transition daripada satu scene kepada satu scene tu memang satu level lain lah. Filem ni kalau korang minat filem-filem Tamil, even kalau korang tak minat filem Tamil pun, aku rasa korang akan enjoy cerita ni. Setiap karakter dalam filem ni dengan lakonan daripada pelakon-pelakon Malaysia, Aflin Shauki, Adlin Amar Ramli, Roshamno, even Aaron Aziz sendiri. Ditambah pula dengan pelakon-pelakon lain macam Amin Hafiz, Fadli Mas'ud. Ni semua buatkan cerita ni lagi menarik lah. Dan lepas aku tengok filem ni, aku rasa bangga tengok filem Tamil, filem favourite aku, di remake, dibuat semula dalam versi filem Malaysia, filem Melayu macam ni, filem lokal macam ni, dengan hasil yang betul-betul memuaskan. Memang tabik dengan tim-tim production untuk filem Banduan ni. Walaupun adalah sikit-sikit part yang tak boleh nak cakap 100% sama, 100% capai macam filem original. Original still the best. Tapi untuk filem remake, filem Banduan ni bagi aku memang sebuah filem yang berjaya. So macam biasa, rating aku untuk filem Banduan ni korang boleh tengok dekat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun boleh bagi review dan juga rating untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. So aku nak tanya dengan korang, adakah korang pernah tengok filem Kaiti ni dulu? Dan adakah korang akan pergi tonton pula filem Banduan ni? Cuba komen kat bawah. Nyaman.